Tanggal 13 Mei 1969, Kuala Lumpur waktu itu diselimuti jebu hitam yang melambangkan gelapnya masa depan kita. Udara dipenuhi bau hayat bangunan terbakar, jerit pekik ketakutan memecah keningan malam dan tangis anak kecil yang sedang memeluk jasa bapanya. Darah yang mengalir di jalanan menjadi saksi betapa hancurnya sebuah persaudaraan apabila raca kebencian mula meresap ke dalam dada. Daripada rutuhan air mata dan abu kerancuan itu, nenek moyang kita enggan melihat tanah air ini terus mati. Maka pada 31 Ogos 1970, lahir sebuah janji setia, sebuah azimat yang dituliskan darah dan air mata. Rukun negara, barisan hakim yang menjunjung keadilan, penjaga masa yang setia, serta seluruh warga dewan yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saud setia diombak gelora, warga dewan sedarah pujiannya. Kepercayaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja dan negara. Lihatlah dua tiap utama ini. Ini bukan materi kosong untuk dihafal, tetapi ini merupakan degup jantung negara kita. Di tanah bertuah ini, setiap bangsa bebas mengamalkan budaya masing-masing. Namun, kiblat kesetiaan kita hanya satu, iaitu kepada raja dan negara. Mari kita dengar kembali nitihan bapa kemerdekaan kita, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, yang pernah berpesan dengan penuh harapan, sifat utama seorang warga negara yang baik ialah kesetiaan dan ketaatan kepada negaranya. Tetapi, di manakah kesetiaan itu sekarang? Apabila skrin telefon kita dipenuhi dengan pinaan pada institusi diraja. Apabila nama Tuhan dan kesucian agama kaum lain cuba dipertikaikan demi Apabila nama Tuhan dan kesucian agama kaum lain cuba dipolitikkan untuk membenci sama saudara. Di manakah rukun negara yang kita ikrarkan? Adakah kita sedang meludah ke atas kubur pejuang tanah air yang telah menyatukan bangsa kita dulu? Perisai keadilan di bawah langit sama, yang saksi Dewan yang bijaksana. Keluaran perlembagaan dan kelautan undang-undang hadir seperti payung di tengah hujan badai. Di dalam sebuah negara yang syarat dengan pelbagai budaya, daripada semenanjung sehinggalah ke bumi kenyala, pelbagai ialah benteng yang menjamin hak setiap bangsa. Ia memastikan bahasa Melayu dijunjung sebagai bahasa kebangsaan tanpa sesekali memadamkan keindahan bahasa ibunda kaum-kaum yang lain. Undang-undang tidak mengenal kasta. Ia tidak. Di hadapan keadilan, kita semua adalah sama. Namun, apabila undang-undang dicabar, apabila hak kebudayaan kaum lain cuba dipertikaikan demi ketersupan puak dan kepentingan politik sempit, kita sebenarnya sedang meragut bumbu tempat kita berteduh. Jangan sekali kita lupa mengapa tiang ini dipajak. Jangan sampai api perkauman membakar semula rumah besar ini, baru kita nak tersedar daripada lena. Cermin adab yang tiada tak, hadiri yang saya sayangi. Akhir sekali, hancurnya kita sebagai satu bangsa bermula apabila kita melupakan prinsip yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Sejak zaman berzaman, dunia sejuk hormat pada Malaysia bukan kerana tingginya pencakar langit kita, tetapi kerana keunikan budi bahasa kita. Lihatlah bagaimana indahnya budaya kita berbaju kurung, bercosam dan bersari, saling menghormati dan bertukar senyuman. Tetapi hari ini, tengoklah anak-anak muda kita. Di sebalik nama samaran di media sosial, kita bertukar menjadi pahlawan cyber yang rasa sudah hilang kemanusiaan. Ada resam kaum lain dihina, tarian tradisional dijadikan bahan ejekan dan aib sesama bangsa disebarkan dengan penuh rasa bangga. Sambil jadi menari merobek hati orang lain, kita lupa budi bahasa kita dah mati.
Kemana perginya jiwa bangsa Malaysia yang terkenal dengan sifat lemah lembut dan bertoleransi? Obor warisan yang harap dipadam, wakil dewan yang penuh visi. Mengekalkan kedamaian bumi bertuah yang syarat dengan bangsa dan budaya ini memang nampak mustahil di mata dia luar. Namun, bumbung sebegini rupa telah pun kita daki. Kita telah membuktikan bahawa di bawah payung rukun negara, darah kita boleh mengalir sejiwa dan nadi kita boleh berdenyut seirama selama lebih separuh abad. Oleh itu, jangan sekali kita biarkan ego perkauman dan kelekaan sabi hari ini meruntuhkan terseri rumah besar bernama Malaysia. Sumpah demi bumi bertuah ini, kita tidak akan sekali membiarkan warisan nenek moyang kita berkubur dalam dekapan kebencian. Genggamlah 5 prinsip rukun negara ini dengan seluruh roh, jasad dan titisan darah kita. Kerana jika tiang ini runtuh, maka hancurlah sebuah empayar dan berkuburlah sebuah bangsa merdeka bernama Malaysia. Sekian, terima kasih.